Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Saya Cahaya dan anda sedang menonton podcast Sinar Ilmu dari PSS. Hari ini kita bertuah kerana dapat bersama-sama dengan seorang insan yang sangat istimewa, Guru Perpustakaan dan Media atau lebih mesra dikenali sebagai GPM. Cikgu Yanti, apa khabar cikgu? Sihat? Alhamdulillah, saya sihat. Awak sihat? Sihat. Okey, terima kasih menjemput saya untuk podcast pertama ni. Sama-sama cikgu. Hari ini kami ingin mendengar sendiri pengalaman cikgu sepanjang bergelar GPM selama 8 tahun. Mungkin cikgu boleh ceritakan kepada saya pengalaman cikgu daripada first kali. Okey, saya ceritakan pengalaman saya. Sebelum tu 8 tahun ya. Sekejap je. Itulah daripada saya. Okey, permulaannya adalah bermula pada tahun 2016. Saya masuk sekolah ni 2015. Okey, penghujung tahun. 2016 saya pegang kelas. Okey, pada tahun 2016 saya pegang kelas. Sekolah kita ni sekolah baru buka 2015. Jadi kelas, pusat sumber semuanya kosong. Okey. Masa tu 2016 saya suka kemas kelas. Kemas kelas dekor, hias kelas. Saya suka hias kelas. Okey. Jadi mungkin pentadbir nampak minat saya untuk hias kelas tu. Jadi mereka pun melamar saya untuk menjadi GPM. Memandangkan library tu kosong. Jadi besarnya banyak 4 bilik untuk saya hias, untuk saya dekor sebelum kita operasikan pusat sumber. Okay. Dan sekarang cikgu dah jadi watak utama di pusat sumber. Tapi mestilah banyak suka duka sepanjang tempoh tu kan cikgu? Ya betul. 8 tahun kan memandangkan kita mula daripada kosong. Jadi terutamanya dari segi kewangan. Kewangan, mana nak cari duit untuk dekor library yang sangat besar. Mula-mula saya rekod juga perbelanjaan yang mana saya keluarkan duit sendiri. Lama-lama bila dah sampai satu peringkat saya dah tak rekod, saya dah ikhlaskan apa yang saya bagi tu. Saya amal jariah saya, sedekah saya untuk sekolah. Ada juga cabaran lagi satu. Cabaran paling besar. Cabaran paling besar sekarang. Okey, iaitu macam mana nak pastikan murid-murid kekal minat membaca. Awak tahu kan kalau Cikgu Yanti kalau turun ke dewan tu apa yang dia cakap? Tentang pasal nila, mesti pasal nila, pasal PSS. Okey. So untuk mengekalkan untuk untuk mendorong murid-murid untuk meminat membaca tu dalam dunia yang semakin digital, makin mencabar ni kan, agak sukarlah. Okey. Kadang-kadang cikgu rasa sedih bila tengok buku-buku di PSS, buku banyak. Tapi tak ada orang baca. Yang pinjamnya sikit, yang masuk nak membacanya, nak masuk bukan nak membaca sangat, nak main. Dia betul, pandai. Tahu kan, itu cabaran. So tapi bila ada murid datang tunjuk buku ni buku ni best lah cikgu, boleh saya pinjam ke cikgu, bila soalan-soalan tu datang kepada saya rasa happy. Sebab ada lagi murid-murid yang minat membaca. Saya ada satu lagi soalan. Masa sekarang ni kan ramai murid-murid yang lebihkan gadget daripada membaca buku kan. Apa perasaan cikgu bila dapat tahu murid-murid sekarang ni? Okey, tentulah saya sedih. Tapi kan penggunaan gadget, contoh handphone lah, handphone, tablet, apa semua tu kan, dia ada kebaikan dia juga. Tak semua murid hanya pegang handphone tu untuk main game. Kan? Ada juga murid yang menggunakan dengan betul gadget-gadget tersebut untuk membaca. Contohnya dari segi PSS ni kita ada rak maya. Ada murid-murid yang bagi tahu saya, cikgu saya baca, saya buka rak maya sekolah kita, saya baca. Okey, so dari situ melegakan saya lah. Tak semua murid, bukan semua pegang gadget untuk main game. Masih ada lagi murid-murid sekolah kita yang pegang gadget, yang pegang handphone, pegang tablet untuk membaca di atas talian. Okey, alhamdulillah lah dari segi tu. Betul tu cikgu, saya pun pernah ada baca dekat rak maya tu.
Sebab senang, tak payah nak pinjam-pinjam dekat PSS lagi. Baca kat situ. Ya kan, senang sikit kan. So pada murid-murid lain kan, selalulah kalau PSS kamu tak dapat nak pinjam buku, contohnya PSS cikgu tak ada kan, lepas tu ataupun kamu tak ada masa nak ke PSS, kamu boleh baca buku-buku yang terdapat di rak maya sekolah kita. Link selalu cikgu bagi pautan dia pada guru kelas. Cikgu kelas dah belas dalam grup, setiap selang seminggu ada belas tentang nilam, tentang rak maya. Panjang 8 tahun ni, apa kejayaan yang paling membanggakan cikgu? Okey, 8 tahun. 8 tahun ni daripada saya pegang 2017, 2018 kita dah buat satu pencapaian, okey, iaitu dari segi pusat sumber. Pusat sumber sekolah kita, pusat sumber sekolah kita dicalonkan untuk anugerah pusat sumber cemerlang. Walaupun pada tahun tu saya rasa kita tak layak sebab kita baru 1 tahun. Okey, tak banyak yang saya buat. Tapi guru besar pada masa tu Cikgu Fuad, dia nak juga saya masuk. Tahu kenapa? Agak-agak tak tahu. Okey, sebab Cikgu Fuad dia nak saya ambil pengalaman. Okey, kalau saya tak masuk tu, saya tak tahu apa kehendak kriteria sesebuah pusat sumber yang cemerlang. Tapi walaupun kita tak menang, peringkat negeri pun tak menang, tapi pengalaman tu saya untuk memenuhkan pusat sumber kita, untuk melengkapkan pusat sumber kita mengikut kriteria penilaian pusat sumber cemerlang, banyak saya belajar. Ada lagi tak kejayaan lain cikgu? Ada. Okey, itu 2018 dari segi pusat sumber. Okay, seorang murid kita telah berjaya ke peringkat kebangsaan dalam kategori tokoh nilam, kategori berkumpulan. Awak tahu siapa? Siapa? Abang Faiz Fitri. Oh, ya, ingat. Okey, alhamdulillah kita itu pencapaian pertama kita dari segi nilam. Okey. Dan satu lagi, yang ini mesti awak ingat. Tahun lepas, apa kejayaan awak? Saya dapat johan dalam peringkat negeri dalam pertandingan video kreatif. Ya, kita dapat tempat pertama kan. Alhamdulillah kita dapat tempat pertama video kreatif, lepas tu kita pergi kebangsaan. Seperti macam saya dapat, walaupun kita tak pergi tak dapat kejayaan di kebangsaan, kita dapat belajar kan. Kita banyak kita belajar sebagai kru kan. Apa yang awak belajar sebagai kru? Cuba bagi tahu cikgu. Belajar untuk apa? Dapat apa? Saya dapat banyak belajar sebagai kru ni. Contohnya saya dapat memberanikan diri dekat depan kamera. Lepas tu saya dapat beranikan untuk interview orang. Selain tu saya dapat belajar macam mana nak ambil gambar. Ingat tak lagi tahun lepas kan kita awak interview siapa? YB kan, YB Fazlina kan. Lepas tu yang satu lagi dekat pesta buku, awak interview pengarah kita tu. So awak tahu macam mana nak approach, macam mana nak sebelum kita mula tu kan. Itu pun satu pelajaran. Macam sekarang yang kita buat ni, untuk berdepan dengan kamera, tak semua orang boleh buat. Secara santai, tak semua orang ada bakat sebagai pengacara. Tamatkan sesi podcast ni, apa harapan cikgu tentang untuk masa depan PSS sekolah kita ni? Harapan saya, apa harapan saya ya? Yang pertama, dari segi minat membaca. Saya harap murid-murid SKC Bonus teruskan minat membaca. Sebab membaca ni kan dia, dengan membacalah kita dapat banyak ilmu. Kita nak jadi someone pun, kita nak jadi orang yang berjaya pun, kita kena membaca. Kalau kita malas membaca, kita jadi orang yang ketinggalan. Apa saja yang kita buat, kita datang sekolah, apa saja yang kita buat, mesti kita baca. Kan? Medium sekarang banyak kan, baca buku, baca atas talian, apa semua. Jadi kan cikgu harap murid-murid SKC Bonus teruskan minat membaca. Sebab nilam ni adalah aktiviti yang sepanjang tahun, sampai bila-bila lah rasanya ada lagi aktiviti nilam ni. Kenapa disuruh rekod? Awak rasa kenapa? Sebab rekod tu sebagai bukti. Bukti awak aktiviti membaca. Kalau tak disuruh rekod, kita tak tahu. Tak baca ke tak kan. Semua orang boleh cakap saya baca. Nilam tu sebagai bukti untuk kita bagi anugerah untuk mereka-mereka yang rajin baca,
Kita bagi, awak ada tahu kan ada anugerah nilam, ada pembaca terbanyak, peminjam terbanyak. Okey, so saya mahu juga pusat sumber kita ni dia jadi satu pusat sebagai pusat gedung ilmu. Murid-murid datang, murid-murid tak takut nak datang pusat sumber. Saya tak ada, bila cikgu nak buka pusat sumber, so saya nak murid-murid nak datang ke pusat sumber mencari ilmu. Okay, cikgu, insyaAllah cikgu akan cuba penuhkan pusat sumber kita dengan pelbagai maklumat, pelbagai tambah lagi buku every year kan. Okay, so tambah aktiviti untuk pusat sumber. So teruskan membaca kerana membaca itu nadi bagi diri kita, dan jadikan buku tu sebagai sahabat kamu semua sepanjang hayat. Okey. Amin. Terima kasih cikgu atas perkongsian yang sangat menyentuh hati dan memberi inspirasi. Semoga cikgu terus berjaya dalam mendidik dan membidik budaya ilmu dalam kalangan warga sekolah. Sama-sama Cahaya. Terima kasih juga kerana menjemput saya. Terima kasih kepada semua pendengar. Jangan lupa, satu buku dapat mengubah dunia, dapat mengubah diri kita. Ya, betul tu cikgu. Baiklah, sampai di sini sahaja podcast kita hari ini. Jumpa lagi dalam episod akan datang. Teruskan membaca dan teruskan menyinai ilmu. Assalamualaikum dan selamat membaca. Assalamualaikum. Bye.